Hai guys, hari ni kita nak cuba buat mini RC FPV untuk main dalam rumah. Okay, jadi ni setup yang simple je ya. Jadi saya beli RC mini yang saya ada letak link kat bawah ni. Sebab kereta ni dia ada 3 speed. Kita boleh control 3 speed ni. Kita nak slow, kita nak sedan, kita nak laju, kita boleh control. Sebab dia bawa kamera. Kita nak laju sangat pun tak nak, kita nak sedang-sedang je. Sebab kalau nak RC murah-murah yang tak ada professional speed, yang ni je lah kereta dia. Okay, yang ni kereta kita boleh control speed. Jadi kadang-kadang saya main slow ataupun saya main sederhana. Saya tak bawa laju lah. Sebab FPV sebenarnya kita nak main santai-santai je. Jadi yang ni saya buat konsep yang biasa je. Saya connectkan GoPro saya dengan tab saya main wifi je. Jadi setakat dalam rumah ni cukup lah kita main wifi. Cuma dia ada delay sikit. Contoh macam kereta dia terbalik dulu, baru kita mungkin 1 saat baru kita dapat tahulah. Ada delay sikit-sikit. Jadi setakat nak hilang bosan tu memang boleh lah. Jadi korang boleh order kereta ni ada kat bawah. Saya ada bagi link. Dan order juga sebiji kamera yang boleh connect wifi. Jadi korang boleh connectkan kamera korang dengan telefon. Lepas tu korang dah boleh monitor dengan telefon, kontrol kereta. Kereta korang mungkin boleh ada dekat luar rumah ataupun kat dapur ke. Korang duduk satu tempat je, boleh layan dah kereta tu. Okay, ni setup biasa-biasa je lah, santai-santai je lah. Macam ni dah boleh main kejar-kejar dengan kucing. Nak jadi tikus kat rumah sekejap, nak jadi lipas, bolehlah rasa sikit macam ni lah kalau kita jadi kucing nanti. Okay guys,